Gegar-gegar. So, macam mana nak upgrade? So, nak upgrade dia, first kali ni, yang ni aku design sendiri ni, guna 3D print. Okay, ni macam ni. Dalam ni ada bearing. Okay, ni contoh dia lah. Okay, lepas tu barang-barang dia, first ni lah barang ni yang aku design sendiri, guna 3D print. Lepas tu bearing. So ni bearing Tamiya TT. Yang ni pun barang Tamiya TT. Dia punya heads dia ni, sekali dengan skru, sekali dengan dia punya pin ni lah. Ni pin. Lepas tu aku akan pakai drive shaft Tamiya TT. Ni contoh. So dalam ni dah ada bearing 2 biji. Lepas tu kita ukur dulu kat mana dia ngam. Jangan terlampau ketat sangat, jangan terlampau longgar sangat lah. Bila dah dapat dia punya tempat dia, tempat yang cun dia, jadi kita test lah. Okay, yang macam belakang ni contoh, letak skru lagi. Okay, cun. Lepas tu nanti kita dah tak pakai dah skru sport rim macam ni. Tak pakai dah. Ni dah tak pakai dah. Drive shaft pun dah tak pakai dah. Nanti kita akan pakai skru yang macam hobi punya lah. Baru cun macam ni.